Pakatan Harapan di Sembilan menyambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Pendoka Felda ke-70 baru-baru ini, yang memperkenalkan 7 inisiatif strategik bagi memperkukuhkan kebajikan dan masa depan peroka serta menjamin masa depan generasi baharu Felda. Pengumuman tersebut membuktikan bahawa kerajaan Madani bukan sekadar menghargai jasa peroka Felda yang telah membangunkan negara sejak lebih 7 dekad yang lalu, malah terus komited memastikan kebajikan mereka dipelihara melalui penyelesaian isu kewangan, pembangunan rumah generasi baharu serta pelbagai inisiatif yang memberikan manfaat kepada keluarga mereka. Di sini kita boleh tekankan bahawa pentingnya pembangunan rumah generasi baharu, kerana inilah isu yang juga saya sempat berinteraksi dengan generasi muda Felda untuk mereka dipermudahkan untuk pembinaan rumah generasi kedua. Pakatan Harapan Islam percaya bahawa komitmen kerajaan persekutuan ini perlu diterjemahkan di peringkat negeri melalui dasar dan tindakan yang saling melengkapi, manakala kita ada Felda wilayah Raja Alias di Negeri Sembilan ini. Atas sebab itu, manifesto Pakatan Harapan Negeri Sembilan turut memberikan penekanan khusus kepada pembangunan komuniti Felda, pembangunan luar bandar serta pengukuhan sektor pertanian sebagai antara agenda utama Negeri Sembilan maju menjelang 2045. Kami insyaAllah komited untuk bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan dan pihak Felda bagi memastikan projek-projek yang diumumkan dapat dilaksanakan dengan lancar di Negeri Sembilan, termasuk penyediaan kemudahan asas, pembangunan komuniti serta peluang yang lebih baik kepada generasi kedua dan ketiga Felda. Di samping itu, Pakatan Harapan turut beriltizam memperkukuhkan pembangunan luar bandar melalui penambahbaikan infrastruktur seperti jalan raya yang kita lihat di Negeri Sembilan ini cukup cantik sebagai besarnya, bekalan air bersih, capaian internet berkualiti serta kemudahan awam yang lebih baik supaya tiada kawasan yang tercincin daripada arus pembangunan. Manifesto ataupun tekad Pakatan Harapan juga memberi tumpuan kepada pemodenan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi, amalan pertanian pintar ataupun dengan izin smart farming, pembangunan usahawan tani serta program petani muda bagi menarik lebih ramai golongan muda menyertai sektor agro makanan. Usaha ini bukan sahaja mampu meningkatkan pendapatan petani, malah penting bagi memperkukuhkan keterjaminan bekalan makanan negeri dan juga negara secara keseluruhan. Pakatan Harapan percaya bahawa pembangunan yang sebenar ialah pembangunan yang dirasai oleh semua, termasuk warga Felda, khususnya generasi kedua dan ketiga Felda. Kemajuan tidak boleh hanya tertumpu pada bandar-bandar. Kita pun nak mengelakkan penghijrahan belia-belia luar bandar ke bandar-bandar. Kemajuan mesti sampai ke Felda yang kebanyakannya terletak di kawasan-kawasan kampung dan juga kawasan di luar bandar. Kemajuan mesti sampai ke kampung, kemajuan mesti sampai kepada petani, pekebun kecil, peternak dan juga nelayan yang sering diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada rakyat yang harus ditinggikan, tiada daerah yang harus ketinggalan dalam dengan sebuah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang seiring dan sehaluan, serta paling penting kita nak mengembalikan kestabilan. Agenda pembangunan Felda, luar bandar dan sektor pertanian dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, tersusun dan berkesan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan.